Tarikhnya 25 Disember 1997. Seorang pendaki gunung berpengalaman bernama Anatoly Bukriev bertarung menempuh pendakian yang perit dan kejam di gunung ke-10 tertinggi di dunia. Mungkin bukan begitu cara saya memilih untuk menghabiskan hari Krismas. Tetapi pada tahun yang sama, Anatoly berjaya menawan puncak Everest, gunung tertinggi di dunia, untuk kali ketiga. Jadi, satu lagi puncak di gunung yang 3,000 kaki lebih rendah, sepatutnya mudah untuknya, kan? Baiklah, fikir semula. Rupanya, satu daripada 3 orang mati di gunung ini, dan Anatoly akan segera mengetahui sebabnya. Daripada kehilangan pendaki legenda yang menakutkan, kepada runtuhan salji yang menimbus salah seorang wira terhebat Everest, hinggalah penemuan mengerikan mayat-mayat yang masih terikat bersama dalam rekahan ais. Inilah kisah kejam Annapurna, gunung paling berbahaya di dunia. Selamat datang ke Ekstrim. Apabila bercakap tentang gunung paling berbahaya di dunia, kebiasaannya perhatian kita tertumpu kepada Everest. Lagipun ratusan orang telah kehilangan nyawa ketika cuba menawan puncaknya, dan ramai di antara mereka masih kekal di gunung itu sebagai penanda. Walaupun agak mengerikan untuk difikirkan, seramai 1 daripada setiap 15 orang yang berjaya menawan gunung ikonik ini kehilangan nyawa mereka. Dan ia sebenarnya bukan pun gunung paling berbahaya di dunia. Jika anda ada sedikit latar belakang dalam pendakian, mungkin anda fikir ia adalah K2 atau Nanga Parbat di Pakistan. Sekali lagi, anda silap, kerana kedua-duanya tidaklah seteruk Annapurna 1 yang terkenal terletak tinggi di Himalaya, Nepal. Tetapi walaupun sifatnya yang berbahaya, ia tetap menarik ramai pendaki dari seluruh dunia setiap tahun yang berharap untuk menawan puncaknya. Annapurna 1 ialah gunung ke-10 tertinggi di dunia dengan ketinggian kira-kira 6,545 kaki dari paras laut. Komuniti pendaki merujuk kepada Annapurna 1 sebagai gunung pembunuh. Maurice Herzog dan Louis Lachenal pertama kali menawan puncaknya pada 3 Jun 1950. Tetapi ia menuntut pengorbanan yang besar. Semasa pengembaraan berani mereka, Maurice kehilangan tangannya akibat radang dingin selepas kehilangan sarung tangannya. 4 pendaki juga terjatuh ke dalam rekahan dan terpaksa bermalam di sana sehingga bantuan tiba pada keesokan paginya. Tetapi jika anda fikir itu sudah teruk, pada satu ketika, Maurice mendapati dirinya tergantung terbalik dari tali dengan lilitan di lehernya selepas dilanda runtuhan salji. Secara ajaib, mereka semua terselamat. Dan kami bayangkan, suatu hari nanti, ia akan menjadi sebuah filem yang hebat. Tetapi tidak semua orang begitu bernasib baik jika itu boleh dianggap bertuah. Sejak pendakian ikonik mereka, ratusan orang telah cuba mengikuti jejak langkah mereka. Dan di sinilah keadaan menjadi semakin gelap dan tragis. Ia adalah pada 17 Oktober 1978. Pendaki gunung dan artis terkenal British, Alison Chadwick, merupakan sebahagian daripada ekspedisi Himalaya wanita Amerika ke Annapurna pada tahun 1978. Sebuah usaha pendakian yang penting dan bersejarah yang bertujuan untuk menubuhkan pasukan semua wanita di salah satu puncak tertinggi dunia. Ekspedisi tersebut diketuai oleh Arlene Bloom, seorang ahli biokimia dan pendaki berpengalaman yang berusaha untuk mencipta peluang kepada pendaki wanita pada masa wanita sering diketepikan daripada ekspedisi utama. Pasukan itu terdiri daripada 10 pendaki wanita, termasuk Vera Kumarkova, Irene Beardsley, Vera Watson, Piro Kramer dan 2 orang Sherpa, Mingma Sering dan Chiwang Ringjing. Perjalanan Alison berubah secara tiba-tiba dan menakutkan apabila dia tiba-tiba terputus hubungan radio dan tidak pernah didengari lagi selepas itu. Tetapi apa sebenarnya yang berlaku pada hari malang ini? Beberapa tahun sebelum itu, pada Ogos 1975, Alison mencipta sejarah dengan menjadi orang pertama yang sampai ke puncak Gasherbrum 3 di sempadan antara Xinjiang, China dan Gilgit-Baltistan, Pakistan. Pada waktu pendakian mereka ke Gasherbrum 3 yang menjulang setinggi 26,089 kaki dari paras laut, ia merupakan gunung tertinggi di dunia yang belum pernah didaki. Apa yang kami maksudkan ialah, Alison bukanlah seorang pendaki baru dalam soal mendaki gunung berbahaya. Beliau secara meluas dianggap sebagai salah seorang pendaki wanita terhebat pada zamannya. Tetapi untuk sampai ke puncak Annapurna 1 bukanlah satu tugas yang boleh dipandang ringan. Dan sebaik sahaja pendaki seperti Alison
menjejakkan kaki di Annapurna, peluang memang tidak menyebelahi mereka. Pendakian biasa ke gunung ini boleh mengambil masa sehingga 5 minggu. Ekspedisi panjang mereka bermula di Kathmandu, di mana mereka mendapatkan permit dengan harga serendah $30 seorang. Tidak terlalu mahal. Tetapi itu adalah perkara paling kecil yang mereka risaukan. Lebih penting lagi, mereka memerlukan peralatan yang betul untuk memastikan keselamatan mereka, termasuk kapak ais, krampon, tali tetap, pakaian cuaca sejuk, serta bekalan makanan dan perubatan yang mencukupi untuk sepanjang ekspedisi. Persediaan yang rapi selalunya boleh menjadi perbezaan antara hidup dan mati. Dan apabila mendaki Annapurna 1, mereka perlu bersedia. Mereka tidak memanggilnya gunung paling berbahaya di dunia tanpa sebab. Dari situ, mereka menuju ke Bandar Pokhara yang terletak di sebuah lembah di bawah banjaran Annapurna. Pada 15 Ogos, mereka berlepas dari Pokhara dengan lebih 12,000 paun atau 5,400 kilogram bekalan, 1 pasukan porter, 13 wanita dan 6 Sherpa. Ellison dan seluruh ahli ekspedisi perlahan-lahan bergerak melalui lembah, mendaki dan menuruni tangga batu serta menikmati pemandangan indah Nepal. Akhirnya, selepas 12 hari yang panjang, mereka tiba di kem induk pada ketinggian 13,549 kaki dari paras laut. Udara sudah pun menjadi nipis dan para wanita segera mula mengikuti prosedur aklimatisasi yang betul dengan harapan dapat mengelakkan kesan penyakit ketinggian yang teruk. Sebaik tiba di kem induk, Ellison dan para pendaki disambut oleh bendera doa berwarna-warni yang berkibar di tiup angin serta papan tanda yang besar. Ini selalunya menjadi tanda kelegaan bagi mereka yang memutuskan untuk mendaki ke sini dari Pokhara. Tetapi sekarang bukanlah masa untuk meraihkan. Sebaliknya, inilah masa untuk bersiap sedia menghadapi pendakian yang mungkin paling berbahaya yang pernah mereka cuba. Dari sini, inilah di mana bahaya sebenar bermula. Apabila mereka mula mendaki laluan South Face yang sudah lama digunakan. Sedikit lencongan dalam perjalanan penuh huru-hara ini. Jika anda mahu lebih banyak kisah mentah dan tanpa suntingan yang kami tak dapat tunjuk di sini, sertailah Ekstrim di Patreon. Jumpa anda di Ekstrim yang sebenar. Ellison dan pasukannya menghadapi suhu yang semakin menurun, risiko radang dingin dan hipotermia, cuaca yang tidak menentu, longsoran salji berkala, serta pendedahan melampau kepada cuaca dan keadaan alam semasa mereka mendaki ke kem-kem yang lebih tinggi di Annapurna 1. Pada bila-bila masa, mana-mana faktor ini boleh membawa maut. Walaupun semua bahaya ini wujud di gunung-gunung lain di seluruh dunia, ia menjadi jauh lebih teruk di Annapurna 1. Ellison dan kumpulannya terus mara melalui kawasan yang curam, yang sangat sukar untuk dilalui. Mereka mendaki melepasi permukaan batu yang tajam dan bergerigi serta lapisan ais yang tebal. Kawasan itu merangkumi pendakian dan penurunan yang curam, memerlukan teknik-teknik canggih seperti front pointing dan mengukir pijakan untuk meredah ais dan salji. Ya, ia memang bukan untuk pendaki yang tidak berpengalaman atau yang lemah semangat. Apabila kita gabungkan semua risiko berpotensi ini dengan kebarangkalian tinggi berlakunya runtuhan salji, memang sukar dipercayai bahawa kumpulan itu sanggup mencuba ekspedisi yang begitu berbahaya. Jadi, setelah keletihan akibat perjalanan itu, apabila Ellison dan pasukannya tiba di Kem 2, mereka mengambil sedikit masa untuk berkumpul semula sebelum menghadapi bahagian pendakian yang paling berbahaya. Untuk sampai ke Kem 3, mereka terpaksa merentasi dinding batu menegak setinggi 9,800 kaki yang sangat mencemaskan dengan runtuhan ais yang tidak dapat dijangka, rekahan dalam dan cerun yang curam. Semua ini ditambah pula dengan tuntutan biasa terhadap tubuh dan minda yang datang bersama pendakian puncak sebesar ini, menjadikan pendakian ini berbeza daripada mana-mana pendakian lain di dunia. Cuba bayangkan, badan Ellison sudah pun sakit dan terasa perit selepas beberapa hari pendakian yang amat berat. Dia terjaga di tapak perkhemahan ketika masih gelap di luar. Peralatannya masih sedikit basah dan suhu sudah hampir mencecah minus 20 darjah Fahrenheit. Dia mengemas barang-barangnya dan peralatan yang perlu dibawa sebelum melintasi glasier yang licin. Setiap langkah mesti dikira dengan teliti. Satu langkah yang salah dan bongkar ais glasier yang tidak stabil itu boleh runtuh secara tiba-tiba, menjatuhkannya jauh ke dalam rekahan. Mereka cukup bernasib baik untuk melepasi kawasan berbahaya ini tanpa sebarang kecederaan. Tetapi kini, cabaran yang jauh lebih berbahaya menanti mereka. Kerana mereka telah tiba di sebuah dinding curam dengan purata kecondongan 55 darjah. Tetapi tiada jalan lain untuk mengelakkannya.
Mereka terpaksa mendaki ke atas. Ketika para Sherpa mula mengatur peralatan, mungkin rasa cemas mula menyelubungi tubuh Ellison. Di sini, Ellison akan dipaksa untuk menggunakan bukan sahaja kemahiran teknikalnya, tetapi juga pendekatan yang berhati-hati kerana runtuhan salji yang dahsyat boleh meluncur turun dari gunung pada bila-bila masa. Dengan menggunakan tali tetap, pasukan itu mula memanjat permukaan batu yang terdedah. Suhu yang menjunam dan angin yang kencang secara drastik menurunkan semangat anda. Sepanjang masa, kemungkinan batu jatuh dari atas memerlukan pemerhatian berterusan daripada semua yang terlibat. Pada bila-bila masa, cuaca boleh berubah sekelip mata dan pendaki mesti bersedia untuk menghadapi angin kencang malah saji. Selepas melepasi bahagian laluan yang sangat sukar, pasukan itu tiba di kem 321,325 kaki dari paras laut. Mereka pasti dilanda kegembiraan dan kelegaan. Dari sini, mereka akan terus mara ke puncak. Ia mungkin terdengaran mudah, namun sebenarnya tidak. Pada 15 Oktober, 3 ahli ekspedisi, Vera, Irene dan Piro, telah dipilih untuk membuat percubaan pertama ke puncak. Tetapi ia akan memerlukan setiap titis tenaga yang masih mereka ada. Para wanita itu mula bergerak menuju ke puncak Annapurna yang menjulang. Ketika mereka berbuat demikian, angin sejuk menghempas pakaian mereka dari sisi ketika mereka perlahan-lahan bergerak melintasi rabung yang sempit dan terdedah. Walaupun mereka diikat dengan tali, satu langkah silap daripada mana-mana wanita itu boleh membahayakan semua orang. Setiap langkah ke hadapan dikira dengan teliti, sementara udara yang nipis menjadikan pernafasan sangat sukar, walaupun dengan bantuan oksigen tambahan. Pirho, Vera dan Irene berjuang melawan hipotermia, angin yang sangat kencang dan keadaan yang tidak stabil. Rupa bumi yang tidak stabil dan juga salji tebal. Akhirnya mereka tiba di puncak Annapurna 1 sebulan selepas ekspedisi bermula. Ketika mereka berdiri di puncaknya, pasti mereka terasa seperti berada di puncak dunia. Mereka berhenti seketika untuk menikmati pemandangan yang menakjubkan di bawah cahaya petang dan menyadari bahawa mereka baru sahaja mencipta sejarah. Vera dan Irene menjadi rakyat Amerika pertama yang berjaya menawan puncak gunung itu. Ketika angin sejuk bertiup melintasi kawasan itu, mereka dengan berhati-hati meletakkan beberapa bendera berwarna terang, menandakan pencapaian mereka. Pada salah satu bendera itu, mereka menulis slogan berikut, "Tempat wanita adalah di puncak." Setelah mereka selesai menikmati pemandangan yang menakjubkan, tiba masanya untuk kembali ke realiti dan menghadapi bahaya baharu. Sekarang, seperti yang anda mungkin tahu, turun dari gunung selalunya dianggap jauh lebih berisiko. Pada ketika ini, para wanita itu berada di salah satu kawasan paling terpencil di dunia. Sudah pun keletihan akibat pendakian, para pendaki kini mesti mencari kekuatan dalaman untuk menggunakan sisa tenaga yang ada bagi menuruni gunung dengan selamat. Selepas berminggu-minggu di atas gunung, keletihan mula dirasai, baik dari segi fizikal maupun mental. Dalam saat-saat begini, kesilapan kecil boleh membawa akibat yang besar. Tetapi nasib baik, ketiga-tiga wanita itu berjaya kembali ke kem dengan selamat. Kebanyakan ekspedisi akan menganggap ini sebagai satu kemenangan besar dan mula menuruni gunung untuk kembali ke keselesaan masyarakat moden dan keluarga mereka. Tetapi tidak bagi Ellison. Dia mahukan lebih lagi. Dan ketua ekspedisi itu, Arlie Bloom, sangat ingin memenuhi hasratnya itu. Dia mencadangkan bahawa pendakian ke puncak kali kedua adalah mungkin, yang akan memberi peluang kepada beberapa pendaki lain untuk sampai ke puncak. Kali ini, Ellison akan memimpin ketika ekspedisi itu cuba menawan puncak yang berbeza yang sebelum ini belum pernah didaki. 26,414 foot tall. Puncak Tengah. Rancangan asal adalah untuk menghantar Ellison, Vera dan beberapa pendaki lain. Tetapi kekejaman pendakian ke puncak pertama telah menyebabkan ramai terlalu letih untuk mempertimbangkan untuk mencubanya sekali lagi. Sementara itu, dua orang Sherpa, Chawang dan Mingma, mengalami radang dingin yang teruk selepas mereka membantu ekspedisi menawan puncak Annapurna. Akhirnya, Ellison dan Vera akan mencuba pendakian ke puncak kedua secara bersendirian, tanpa sebarang pemandu Sherpa. Dari rumahnya yang selesa, kita mungkin fikir ini adalah keputusan yang gila. Sudah pun mungkin mengalami kesejukan dan gejala ringan penyakit ketinggian. Ellison dan Vera merupakan perintis dalam pendakian gunung wanita. Kedua-duanya telah mendaki beberapa gunung paling berbahaya di dunia dan telah mendedikasikan hidup mereka untuk melakukannya. Mereka tahu risikonya, mereka tahu laluannya, dan lebih penting lagi, mereka tahu mereka memiliki kemahiran yang diperlukan untuk menawan puncak buat kali kedua. Jadi, bertolak dari kem 3 pada awal pagi 17 Oktober 1978,
Allison dan Vera memulakan perjalanan untuk menemui takdir mereka. Pasangan itu sekali lagi berdepan dengan angin kencang dan cuaca yang tidak menentu ketika mereka perlahan-lahan mendaki Annapurna untuk kali kedua. Tetapi kali ini, mereka benar-benar bersendirian, hanya berbekalkan radio untuk menghubungi dunia di bawah mereka. Nampaknya para pendaki sedang membuat kemajuan dan dijangka tiba di Kem 4. Arlie telah berjanji dengan para wanita untuk berhubung melalui radio pada petang itu. Tetapi apabila matahari terbenam di atas gunung dan malam menjelang di sepanjang laluan, radio tetap senyap. Kebimbangan mula timbul di kem dalam kalangan pendaki lain, tetapi mereka memutuskan untuk menunggu sehingga pagi. Matahari kemudian terbit di atas Annapurna. Namun, masih tiada sebarang hubungan radio. Kini, Arlie dan seluruh ahli ekspedisi terpaksa bersiap sedia untuk kemungkinan terburuk. Dengan harapan untuk mencari wanita-wanita itu, Arlie meminta Sherpa, Mingma dan Lakpa untuk pergi mencari mereka. Tetapi kedua-duanya masih mengalami radang dingin dan keletihan. Akhirnya, pada hari ketiga, tanpa sebarang hubungan, mereka bersetuju untuk mendaki gunung dan mencari Allison dan Vera. Bercakap tentang keputusan mereka untuk mencari wanita-wanita itu, Lakpa berkata, "Mingma dan saya banyak menghabiskan masa bersama wanita-wanita itu dan kami saling mengenali dengan baik. Tetapi angin sangat kencang dan laluan sangat teruk. Mungkin sebahagian daripada sebab kami memutuskan untuk pergi adalah kerana perasaan bersalah." Ketika mereka dengan berani mendaki gunung itu sekali lagi, para Sherpa menyusuri laluan dengan harapan untuk menemui dua wanita tersebut. Walaupun dalam keadaan yang sukar dan mereka sendiri menderita akibat kesejukan, mereka tetap meneruskan usaha. Tidak jauh dari Kem 4, mereka terjumpa satu pemandangan yang memilukan hati. Hampir 2,000 kaki dari tempat mereka berdiri, jauh di dalam rekahan ais, mereka melihat mayat Allison dan Vera yang tidak bernyawa, masih terikat antara satu sama lain dengan tali. Lakpa, salah seorang Sherpa, sangat terkesan dengan penemuan dua wanita yang telah dikenalinya dengan baik sepanjang ekspedisi itu. Dia kemudian berkata, "Tiada apa yang benar-benar saya ingat dari Annapurna, kecuali melihat mayat-mayat itu." Sehingga hari ini, punca sebenar kematian mereka masih menjadi satu misteri. Adakah mereka terperangkap dalam runtuhan salji kecil yang memaksa mereka turun ke cerun curam itu? Atau adakah runtuhan batu yang menyebabkan mereka terjatuh dari gunung itu? Apapun puncanya, pada tarikh yang malang ini, dunia pendakian baru sahaja kehilangan dua legenda wanita. Ahli pasukan ekspedisi yang lain memberi penghormatan dengan mengukir nama Allison dan Vera pada sebuah batu berhampiran kem utama. Pada waktu senja, di bawah puncak yang diselubungi awan, para wanita menyanyikan lagu Sekar Simple Gifts dan bersama para Sherpa melafazkan Om Mani Padme Hum. Itulah cara terbaik yang mereka tahu untuk memberi penghormatan terakhir. Allison dan Vera hanyalah dua daripada ramai orang yang telah kehilangan nyawa di Gunung Maut sejak pendakian berjaya pertama pada tahun 1950-an. Anda lihat, Annapurna bukan sahaja berbahaya, malah ia seolah-olah tidak adil. Bagi setiap 3 orang yang cuba sampai ke puncak gunung itu, seorang tidak akan pernah kembali. Tiada gunung lain di bumi yang menimbulkan risiko sebesar ini kepada nyawa manusia. Tetapi persoalan sebenar ialah, mengapa pendaki terus mempertaruhkan segala-galanya hanya untuk sampai ke puncaknya? Untuk memahami, kita mesti melihat dari sudut pandang pendaki, seperti pendaki gunung British, Alex McIntyre. Ia bukan sekadar tentang pendakian gunung, ia juga melibatkan risiko psikologi yang datang bersamanya. Bagi lelaki seperti Alex, ia adalah keterujaan yang datang apabila berjaya mendaki ke satu titik di dunia yang jarang dicapai oleh manusia lain. Dan bagi pendaki yang bersemangat, sampai ke puncak gunung yang bahkan pendaki paling elit pun takut ialah Holy Grail bagi mereka. Pada 17 Oktober 1982, Alex merupakan sebahagian daripada pasukan ekspedisi kecil bersama pendaki Perancis René Gilini dan seorang lagi pendaki yang terpaksa menarik diri kerana sakit. Ekspedisi itu dicirikan oleh pendekatan dengan peralatan minimum, di mana mereka membawa peralatan dan bekalan seminimum mungkin dengan harapan dapat mendaki dengan lebih pantas. Gaya ini telah menjadi sangat sinonim dengan Alex, yang dianggap sebagai perintis oleh ramai dalam komuniti pendakian. Berkali-kali, dia berjaya mengelak daripada masalah walaupun berdepan dengan keadaan yang sangat ekstrim dengan peralatan yang sedikit. Pada hari ini, Alex dan René berjaya menakluk kawasan tersebut, serta pendakian teknikal yang curam dan berjaya sampai ke puncak Annapurna 1, berdiri di tempat yang sangat sedikit orang pernah jejak sebelum mereka. Udara menjadi sangat nipis, jadi mereka segera menikmati pemandangan sebelum memulakan penurunan.
Selepas berhati-hati merentasi kawasan berbahaya dan melawan kesejukan yang mencengkam, mereka mendapati diri mereka berada kira-kira 23,000 kaki dari paras laut. Segala-galanya nampak berjalan lancar untuk mereka, tetapi tanpa mereka sedari, satu tragedi yang tidak dijangka bakal berlaku. Ketika Alex sedang berhati-hati menuruni cerun curam itu, memberi perhatian pada setiap langkah, Rene mengikuti belakang, melakukan perkara yang sama. Bermotivasi tetapi keletihan, mereka terus mara. Kemudian, tiba-tiba, Rene terdengar satu dentuman kuat dan sebelum dia sempat berkelip, dia melihat tubuh Alex hilang dari laluan dan jatuh ke sisi gunung. Panik dan terkejut menguasai pendaki Perancis itu apabila dia tidak dapat berbuat apa-apa selain melihat rakannya terjatuh lebih 800 kaki sebelum tubuh tidak bernyawa itu terhenti. Alex baru saja menjadi mangsa jatuhan batu yang tidak dijangka. Malangnya, sebuah batu besar seberat kira-kira 11 paun telah melayang jatuh dari atas dan menghentam kepalanya, mematahkan lehernya dalam kejadian itu. Kesan dalaman itu terbukti membawa maut dan kemungkinan besar Alex sudah meninggal dunia ketika tubuhnya sampai ke bawah cerun. Selepas kemalangan itu, Rene berjaya menemui mayat Alex di kawasan yang lebih rendah, di mana ia terhenti selepas terjatuh. Tetapi disebabkan keadaan cuaca buruk yang melanda gunung sejurus selepas kematiannya, usaha mendapatkan mayatnya menjadi rumit dan menghalang pengambilan mayatnya dengan segera. Kematian Alex yang tidak diduga bukan sahaja satu tragedi pribadi, tetapi juga merupakan satu kehilangan besar bagi komuniti pendaki yang baru sahaja kehilangan seorang lagi pendaki di Gunung Pembunuh di Nepal. Beliau dikenali kerana menerajui teknik pendakian baharu dan mempromosikan gaya yang menekankan kelajuan serta kecekapan di persekitaran Alpine. Sumbangan beliau terhadap etika dan teknik pendakian telah meninggalkan legasi yang berkekalan dalam sukan tersebut. Annapurna 1 telah meragut satu lagi nyawa. Namun itu bukanlah yang terakhir sama sekali. Beberapa tahun selepas kematian Alex yang mengerikan, pendaki legenda Anatoly Bukrev berusaha untuk menjadi lelaki seterusnya yang menawan Gunung Pembunuh dan hidup untuk menceritakan kisahnya. Anatoly adalah salah seorang pendaki terhebat pada zamannya. Pada Mei 1995, beliau berjaya menawan Gunung Everest melalui Rabung Utara tanpa sebarang oksigen tambahan. Pada tahun berikutnya, beliau berjaya sampai ke puncak melalui laluan South Col pada 10 Mei 1996. Hampir serta-merta selepas pencapaian ini, Anatoly terus bertindak. Pendaki Rusia berusia 39 tahun itu agak kurang dikenali, sehinggalah beliau menjadi tumpuan media selepas pendakian tragis di Everest pada Mei 1996. 8 pendaki kehilangan nyawa apabila ribut salji tiba-tiba melanda gunung itu, memerangkap ramai pendaki berhampiran puncak. Anatoly sedang bekerja sebagai pemandu pada masa itu dan bukan sahaja berjaya menyelamatkan diri, malah turut memainkan peranan penting dalam menyelamatkan pendaki yang terperangkap dalam ribut tersebut. Anatoly melakukan beberapa penyelamatan secara solo, menyelamatkan 3 pendaki semasa ribut salji. Pada awal tahun 1997, Anatoly merupakan sebahagian daripada ekspedisi Kazakhstan, di mana beliau sekali lagi berjaya menawan puncak Everest melalui Rabung Utara tanpa menggunakan oksigen tambahan. Tetapi menjelang akhir tahun itu, beliau akan cuba menawan puncak Annapurna, satu-satu ekspedisi yang terbukti menjadi antara cabaran paling sukar baginya setakat ini. Pada hari Krismas tahun 1997, Anatoly ditemani oleh Simone Moro, seorang pendaki gunung dari Itali, dan Dmitry Sobolev, seorang juru kamera dari Kazakhstan. Para pendaki mendapati diri mereka berada kira-kira 18,700 kaki di atas paras laut. Ketika orang di dunia barat bersama keluarga mereka di hadapan perapian sambil membuka hadiah, para pengembara ini sedang dalam perjalanan menuju puncak Gunung Maut. Sekitar tengah hari, Anatoly dan Simon sedang memasang tali di dalam couloir. Tiba-tiba, sebongkah besar salji keras yang dikenali sebagai kornis terlepas dari ketinggian dinding barat Annapurna. Ketika mereka mendongak, pasti ketakutan memenuhi hati mereka apabila kornis itu jatuh bergolek menuruni couloir setinggi 2,600 kaki sebagai satu runtuhan salji. Tetapi tiada tempat untuk mereka lari. Dalam satu kisah yang benar-benar menakutkan tentang apa yang berlaku seterusnya, Simon menjelaskan, blok-blok ais dan batu dalam awan salji jatuh ke atas saya. Dalam keadaan pasrah yang tenang tetapi berkecamuk, saya hanya terfikir untuk menjerit memberi amaran bahaya kepada Anatoly dan Dmitry. Saya ingat melihat mereka bergerak pantas ke tepi,
cuba mengelak dari laluan runtuhan salji itu, sementara saya mencangkung dan bersandar pada dinding, menggenggam tali yang baru saja dipasang dengan tangan kosong saya. Tiada apa yang dapat membantu mereka sekarang. Dalam beberapa saat sahaja, mereka dihanyutkan dan ditarik turun ke bawah gunung, di bawah runtuhan salji keras, ais dan batuan longgar. Lelaki-lelaki itu sudah pasti tercungap-cungap mencari udara dan cuba menarik diri mereka ke atas timbunan runtuhan. Tetapi kekuatan runtuhan salji itu terlalu hebat dan mereka diseret dengan ganas. Simon telah ditarik turun lebih 1,600 kaki ke kem 1 dalam apa yang pasti dirasakan seperti satu keabadian. Namun, semuanya berakhir dalam masa kurang dari beberapa minit sahaja. Nasib baik, dia entah bagaimana masih hidup dan mula menggali dirinya keluar dari bawah salji. Melihat kembali pengalaman yang menakutkan itu, Simon berkata, "Saya langsung tidak mampu melawan amukan timbunan salji itu walaupun sesaat dan saya jatuh dengan laju. Menggenggam tali di antara tangan saya sehingga ia membakar dan melukakan jari-jari saya hampir sampai ke tulang. Rangkaian terjunan, gelinciran dan lantunan itu terasa seperti tidak akan pernah berakhir. Apabila dia akhirnya muncul ke permukaan, dia masih dalam keadaan separa terkejut. Dia telah kehilangan penglihatan pada sebelah mata dan luka-luka akibat tali itu menyebabkan tulang di tangannya terdedah. Pakaiannya koyak rabak dan satu-satunya peralatan yang masih ada padanya hanyalah spike kasut pendakian. Ketika Simon memandang sekeliling, tiada tanda-tanda Anatoly atau Dimitri. Dia menjerit memanggil nama mereka dengan cemas, berharap mereka juga berjaya selamat daripada bencana itu. Tetapi tiada siapa yang membalas panggilannya. Dia terhuyung-hayang di sekitar kawasan runtuhan salji selama 15 minit tanpa mendengar atau melihat sebarang tanda rakan pendakiannya dan memutuskan peluang terbaik mereka adalah dengan mengatur satu operasi menyelamat. Tidak pasti apa yang perlu dilakukan seterusnya. Nasib menyebelahi Simon apabila dari kejauhan dia ternampak kemah di kem 1. Di sini dia menemui bekalan pakaian bersih. Setelah menghabiskan tenaga untuk menukar pakaiannya, dia memulakan perjalanan turun selama 6 jam ke kem asas. Tetapi dia terpaksa melakukannya dengan sebelah mata dan tanpa menggunakan tangannya. Apabila dia akhirnya tiba, dia dirawat oleh seorang tukang masak Nepal. Dalam beberapa jam berikutnya, dia berjaya menghubungi sebuah helikopter penyelamat yang menjemputnya pada 26 Disember membawanya ke hospital. Simon kembali 3 hari kemudian dengan harapan dapat menemui rakan-rakannya yang mungkin masih berkeliaran di gunung itu. Tetapi perkara itu tidak berlaku. Helikopter itu berlegar-legar di kawasan di mana runtuhan salji berlaku. Tetapi tiada sebarang jejak Alex atau Dimitri. Sehingga hari ini, mayat kedua-dua lelaki itu masih belum ditemui dan kematian malang mereka hanyalah 2 daripada banyak lagi yang tercatat dalam sejarah Gunung Pembunuh. Pada tahun 2022, sekitar 365 orang telah berjaya sampai ke puncak Annapurna 1. Manakala gunung itu telah meragut nyawa 73 orang. Hari ini, ia masih dianggap sebagai gunung paling berbahaya di dunia. Dan sesiapa yang ingin menawan puncaknya yang gagah, mesti melakukannya dengan sangat berhati-hati. Terima kasih kerana menonton dan saya akan jumpa anda di video seterusnya. Tetap berani dan hiduplah dengan berani.